Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 dan hari ini kami akan membentangkan hasil perbincangan kami yang bertajuk isu kesalahan sintaksis dan isu kerancuan bahasa dengan menghubung kaitkan fungsi gramatis dalam bahasa Melayu. Video ini bertujuan untuk menilai kesalahan bahasa yang sering berlaku dalam bahasa Melayu dan membincangkan tentang punca dan kesannya dalam pemahaman bahasa Melayu. Kami juga akan mengaitkannya dengan fungsi gramatis supaya penonton dapat menilai bagaimana bentuk struktur ayat yang betul mampu mempengaruhi makna ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 Akan membentangkan tentang Isu kesalahan sintaksis dan kerancuan bahasa. Saya Muhammad Danish Farhan bin Zaidi. saya Nur Syamini Mega Binti Syarudin. Saya Muhammad Aminuddin bin Anwar. Dah kita pergi kepada isu kesalahan sintaksis yang pertama, iaitu susunan frasa nama yang tidak tepat. Contoh kesalahan ayat ini ialah sila beratur di pintu belakang masuk. Baiklah, susunan frasa nama ini tidak betul di mana belakang masuk tidak menunjukkan hubungan penerang yang jelas. Pintu ialah kata nama utama, belakang ialah kata nama penerang bagi lokasi dan masuk pula ialah kata kerja yang berfungsi sebagai penerang. Jadi perkataan frasa nama bagi belakang masuk tidak mempunyai hubungan semantik yang logik. Jadi ayat yang betulnya ialah sila beratur di pintu masuk belakang. Frasa nama seharusnya mengikut urutan yang betul, iaitu unsur diterangkan diikuti dengan penerang bagi menunjukkan makna yang tepat. Baiklah, perkataan frasa nama yang betul ialah pintu masuk berfungsi sebagai frasa nama diterangkan dan belakang menjadi penerang yang menjelaskan lokasi bagi pintu tersebut. Jadi isu kesalahan sintaksis yang seterusnya ialah penggunaan fungsi kata sendi nama yang tidak tepat. Dia bergantung dengan keputusan itu. Penggunaan kata sendi yang tidak tepat pada ayat ini ialah dengan. Kata sendi dengan digunakan secara salah pada ayat ini, di mana dengan hadir dengan membawa maksud menyandarkan sesuatu kepada hal lain. Penggunaan dengan mengubah fungsi makna menjadi bersama-sama, bukan sesuatu pergantungan pada sesuatu ayat tersebut. Jadi ayat yang betulnya ialah dia bergantung pada keputusan itu. Baiklah, predikat pada ayat ini ialah bergantung pada keputusan itu. Predikat tersebut menyatakan tindakan menyandarkan diri terhadap keputusan tertentu. Jadi penggunaan kata sendi yang betul pada ayat ini ialah pada. Pada membawa maksud kepada menunjukkan sasaran tindakan atau tempat tumpuan pergantungan. Jadi fungsi kata sendi pada ini menghubungkan kata kerja bergantung dengan frasa nama keputusan itu. Jadi isu kesalahan yang seterusnya pula ialah pengulangan kata penguat. Jadi pada dialog tersebut, ayat tersebut ialah laut merupakan pemandangan yang sangat terindah bagi saya. Baiklah, penggunaan kata penguat sangat dan ter membawa maksud yang sama, iaitu amat. Imbuhan ter dalam perkataan terindah sudah menunjukkan paling indah. Jadi kata penguat sangat pula digunakan bersama kata adjektif dasar, iaitu sangat indah dan amat cantik. Penggunaan kedua-dua perkataan sangat dan imbuhan ter ini secara serentak melanggar hukum sintaksis frasa adjektif, iaitu hanya satu unsur penanda darjah dibenarkan dalam satu masa. Jadi ayat yang betulnya ialah laut merupakan pemandangan yang sangat indah bagi saya, atau laut merupakan pemandangan yang terindah bagi saya. Jadi penggunaan kata penguat sangat dan ter hanya digunakan salah satu sahaja. Pemandangan yang sangat indah atau terindah merupakan frasa nama dan berfungsi sebagai pelengkap untuk menerangkan sifat indah tersebut atau untuk menerangkan keadaan subjek, iaitu laut. Baiklah, seterusnya kita akan sambung pula kepada kesalahan sintaksis yang terdapat di surat khabar. Seperti mana yang kita tahu,
kesalahan sintaksis sering berlaku di dalam media sosial, surat khabar, berita, novel dan pelbagai lagi. Jadi slide ini menunjukkan bahawa terdapat kesalahan sintaksis yang ada di suratan akhbar yang menunjukkan iklan yang berbunyi tawaran menawan menanti anda di tahun baru Cina ini. Baiklah, kesalahan yang dapat kena pasti ialah penggunaan kata sendi. Penggunaan kata sendi yang digunakan dalam surat khabar ini adalah salah kerana dia menggunakan kata sendi di. Kata sendi di digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi fizikal. Sebagai contoh, di sekolah, di rumah, di pasar, di dalam kelas. Baiklah, namun penggunaan di tahun baru Cina bukanlah tempat. Perkataan ayat tahun baru Cina ni bukanlah tempat, sebaliknya merujuk kepada peristiwa itu tersebut. Jadi penggunaan di adalah salah dari segi tata bahasa. Baiklah, kita pergi kepada penggunaan kata sendi yang betul. Okey, jadi sepatutnya surat khabar ini menulis iklan dalam surat khabar dengan ayat tawaran menawan menanti anda pada tahun baru Cina ini. Kata sendi pada digunakan untuk menunjukkan masa, hari, tarikh dan juga peristiwa. Contohnya pada hari Isnin, pada bulan Januari, pada sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga pada tahun baru Cina ini. Jadi dalam konteks ini pada adalah lebih tepat kerana tahun baru Cina merujuk kepada satu masa ataupun perayaan dan bukannya tempat. Baiklah, yang seterusnya penggunaan kata pemberi ialah dan adalah. Penggunaan kata pemberi ialah dan adalah sering mengelirukan individu baik di luar maupun di dalam institut pendidikan itu sendiri. Baiklah, contoh ayat yang sering dilakukan kesalahan sebagai contoh, kursus ini ialah untuk pegawai pengurusan atasan. Baiklah, apa yang dapat dikenal pasti berdasarkan ayat ini ialah frasa selepas kata pemberi, iaitu untuk pegawai pengurusan atasan ialah frasa sendi nama kerana ianya bermula dengan kata sendi untuk. Oleh itu, kata pemberi yang betul ialah adalah, bukan ialah. Jadi penggunaan ialah adalah kurang tepat apabila sesuatu frasa tersebut dimulakan dengan frasa sendi nama. Jadi ayat yang betul ialah kursus ini adalah untuk pegawai pengurusan atasan. Baiklah, seterusnya penggunaan ayat majmuk. Penggunaan ayat majmuk juga sering berlaku ataupun sering mengelirukan seseorang individu dalam isu sintaksis. Baiklah, sebagai contoh yang ditunjukkan di hadapan, pelajar itu membaca buku dan cikgu menerangkan pelajaran dengan tekun. Ini ialah ayat majmuk gabungan, tetapi klausa pertama dan klausa kedua tidak seimbang dari segi subjek. Apa yang dimaksudkan dengan klausa pertama dan kedua tidak seimbang? Baiklah, kita tengok penerangan di hadapan, iaitu klausa pertama, pelajar itu membaca buku. Subjek dalam subjeknya ialah pelajar itu. Manakala klausa kedua, cikgu menerangkan pelajaran. Dia telah menunjukkan subjek yang lain, iaitu cikgu. Yang pertama tadi pelajar, yang kedua adalah cikgu. Jadi dalam ayat gabungan, subjek boleh dikongsi hanya jika sama, bukan jika berbeza tanpa kata hubung yang sesuai. Jadi kita kena tengok kepada kata ayat yang ditunjukkan. Jika kata hubung, jika subjek adalah sama, maka kita boleh menggunakan kata hubung yang sesuai. Tapi dalam ayat ini kata hubung dan adalah tidak sesuai. Jadi ayat yang seharusnya ialah pelajar itu membaca buku manakala guru menerangkan pelajaran dengan tekun. Okey, kata hubung yang digunakan adalah manakala kerana subjek yang digunakan dalam kedua-dua klausa ini adalah berbeza. Iaitu subjek yang pertama adalah pelajar, subjek yang kedua adalah guru. Jadi kata hubung manakala adalah lebih sesuai. Sekarang kita masuk kepada isu sintaksis ataupun tata bahasa. Yang pertama, kita tengok mereka telah menghadiri perkahwinan dia. Apa macam betul ayat ni, tetapi ayat ini sebenarnya adalah salah. Kenapa? Adalah yang pertama, bila kita tengok susunan adverba dan adjektif tidak tepat.
Ayat yang betul dia apa dia? Mereka telah menghadiri perkahwinannya. Itu ayat yang betul dia. Ayat yang tadi adalah mereka telah menghadiri perkahwinan dia. Perkahwinannya ataupun perkahwinan dia. Kenapa benda ini memberi perbezaan ataupun menunjukkan kesilapan? Kerana kata ganti nama dia perlu digabungkan dengan akhirannya apabila menjadi penanda milik. Apa dia tu? Dalam istilah bahasa Melayu kita ada nya ataupun partikel nya yang boleh juga berfungsi sebagai kata ganti nama. Jadi dalam ayat ini untuk menyatakan bahawa perkahwinan siapa, kita boleh menggunakan partikel nya untuk menunjukkan kata ganti nama kepada orang yang perkahwinan itu. Mereka telah menghadiri perkahwinannya. Nya itu menunjukkan perkahwinan dia. Begitu. Seterusnya kita masuk dekat slide yang terakhir, iaitu kesalahan daripada segi tata bahasa. Okey, ini adalah lagi satu jenis kesilapan, iaitu bas ini akan tiba lambat sedikit. Macam betul juga kan? Mari kita tengok balik. Apa yang silap daripada ayat ini? Iaitu susunan adverba dan adjektif tidak tepat. Ayat yang betul dia adalah bas ini akan tiba lewat sedikit. Kalau ayat yang tadi lambat sedikit, ini lewat sedikit. Penerangan dia adalah perkataan lambat digunakan untuk perbuatan atau tindakan, manakala lewat digunakan untuk masa ataupun waktu. Jadi dekat dalam ini adalah menerangkan tentang masa, betul. Jadi kita gunalah perkataan yang betul, iaitu lewat, bukan lambat. Kalau lambat, kamu lambat. Ini dia lewat. Acuan bahasa ini merujuk kepada keadaan apabila sesuatu bahasa digunakan secara tidak tepat atau bercampur aduk sehingga menjejaskan keaslian dan kegramatisan sesuatu ujaran. Fenomena ini sering berlaku apabila penutur mencampurkan unsur daripada pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, atau penggunaan struktur ayat yang menyimpang daripada tata bahasa baku. Dalam konteks komunikasi harian, keracuan bahasa dapat dikesan dalam media sosial, papan tanda, iklan dan juga percakapan seharian antara satu sama lain. Hal ini juga berlaku akibat pengaruh globalisasi, penggunaan bahasa rojak yang semakin meluas serta kurangnya kesedaran terhadap penggunaan bahasa yang betul dan tepat. Oleh itu, kajian terhadap keracuan bahasa penting untuk memastikan identiti dan keutuhan bahasa Melayu yang dapat dipelihara daripada linguistik yang berterusan. Baiklah, kita pergi kepada keracuan bahasa. Pada dialog ini terdapat banyak keracuan bahasa, iaitu berlakunya percampuran kod. Percampuran kod ini adalah dalam sesuatu perbualan ataupun percakapan mengandungi percampuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Percampuran kod pada kesalahan ayat ini ialah ayat ini menggabungkan dua sistem tata bahasa yang berbeza, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, iaitu struktur subjek predikat Inggeris. I tell you, I cannot give bercampur dengan struktur Melayu, kalau you tak boleh repair itu baik. Jadi ada perkataan you iaitu perkataan bahasa Inggeris dan juga kalau yang merupakan penggunaan perkataan bahasa Melayu. Jadi pencampuran kod ini menyebabkan berlakunya keracuan bahasa. Seterusnya, penggunaan kata ganti diri tidak seragam. Kata ganti diri dalam bahasa Melayu I, you dicampur dengan kata tunjuk dalam bahasa Melayu iaitu itu. Kita pergi kepada frasa kerja yang bercampur kod. Baiki pai itu. Kata kerja repair tidak mengikuti peraturan sistem bahasa Melayu yang menuntut susunan kata kerja dengan objek. Kita pergi kepada keracuan bahasa. Jadi pembetulan ayat untuk ayat tersebut ialah saya beritahu awak kalau awak tidak dapat membaiki pai itu, saya tidak akan memberikan wang itu. Ayat yang kedua pula, seperti yang saya beritahu awak dulu, selepas berkahwin barulah kita boleh keluar bersama-sama. Jadi tiada percampuran kod di situ, di mana semua menggunakan penggunaan bahasa Melayu sahaja. Baiklah, keracuan bahasa yang seterusnya ialah pada banner, iaitu tapak lot banglo untuk dijual. Berlakunya percampuran bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Perkataan lot, LOT, huruf besar merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan tidak sepatutnya ditulis dalam huruf besar atau tanpa penyesuaian ejaan. Dalam bahasa Melayu, istilah yang lebih sesuai ialah lot tanah atau digunakan terus mengelak.
bagi mengelakkan kekeliruan makna. Ejaan yang tidak tepat iaitu perkataan banglo. B-A-N-G-L-O-W ialah ejaan yang salah bagi banglo. Ejaan banglo itu ialah ejaan bahasa Inggeris dan ejaan bahasa Melayu yang betul ialah B-A-N-G-L-O sahaja. Kesalahan ejaan ini memberi implikasi sintaksis kerana menyebabkan pembaca salah mentaksir jenis frasa nama yang digunakan. Sesungguhnya kesalahan yang terdapat pada benda ini ialah susunan frasa yang tidak tepat. Contoh, tapak ialah unsur utama, manakala banglo ialah unsur penerang untuk menjelaskan jenis tapak tersebut. Jadi susunan yang betul ialah tapak banglo untuk dijual. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesalahan kerancuan bahasa. Seperti mana yang ditunjukkan di hadapan sebuah papan tanda yang berbunyi, tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Baiklah, walaupun perbincangan ini memfokuskan kepada kerancuan bahasa, namun terdapat juga kesalahan sintaksis yang berlaku dalam papan tanda ini. Baiklah, kita pergi kepada kerancuan bahasa dulu. Tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Kesalahan bahasanya adalah kerancuan bahasanya adalah pam angin. Kerana pam merupakan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Pam merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris. Jadi ejaan pam yang sebetulnya adalah PAM, maafkan saya. Jadi ejaan pam yang sebetulnya adalah PAM dan bukan PUMP, kerana ia merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Manakala terdapat juga kesalahan sintaksis kerana kata kerja tolong dan jangan merupakan ayat suruhan, kata suruhan. Jadi mereka tidak boleh berada pada di hadapan bersama-sama. Jadi kita perlu buang satu kata suruhan. Jadi ayat yang betulnya adalah jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Pam dengan ejaan PAM dan bukan PUMP. Baiklah. Yang seterusnya, kerancuan bahasa yang terdapat di papan tanda juga yang menunjukkan kerancuan bahasa juga pinjaman kata daripada bahasa Inggeris, iaitu handphone, dengan tulisan kami the one, kedai handphone terbesar. Kesalahan yang dikenal pasti ialah penggunaan perkataan handphone. Sebaliknya perlu ditukarkan kepada perkataan telefon bimbit. Jadi berikut merupakan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di papan tanda ataupun di dalam surat akhbar dan di pelbagai lagi tempat. Baiklah, jadi kita akan bergerak seterusnya kepada pelbagai lagi kesilapan-kesilapan daripada segi kerancuan bahasa maupun isu sintaksis. Jadi seterusnya kita lihat dekat sini ada satu lagi contoh kesalahan dari segi kerancuan bahasa, iaitu sila bayar di cashier. Apa dia yang salah dekat sini? Sudah pastinya adalah cashier. Cashier merupakan kata daripada bahasa Inggeris, iaitu yang membawa maksud kepada juruwang ataupun kaunter. Jadi bila kita masukkan sekali dalam ayat bahasa Melayu, ianya akan menjadi kesilapan ataupun kita panggil sebagai kerancuan. Yang sepatutnya adalah sila bayar di kaunter. Berurusanlah dengan juruwang untuk membuat bayaran. Okey, itulah contoh-contoh ayat dia adalah seperti yang lain kita boleh guna sila bayar di kaunter. Jangan pakai sila bayar di cashier. Okey. Seterusnya kita ada kat sini adalah kedai perabot reject ataupun terpakai. Reject lagi, terpakai lagi. Mana satu? Okey, jadi baiklah kat sini mari kita tengok apa kesilapan yang berlaku, iaitu menggunakan satu lagi kata istilah bahasa Inggeris walaupun tak berapa nak nampak macam bahasa Inggeris, iaitu perkataan reject. Dah lah salah eja, lepas tu pakai bahasa Inggeris pula tu. Kenapa? Perkataan yang sebenarnya adalah reject itu dia nak nyatakan bahawa R-E-J-E-C-T, reject.
ataupun ditolak barang yang tidak boleh digunakan. Jadi dekat sini bila dia mengeja daripada segi signboard ini pun sudah salah, iaitu reject, R-E-J-E-K. Jadi kesilapan daripada segi kerancuan bahasa. Kita boleh juga guna yang betul dia adalah kedai perabot terpakai, bukan kedai perabot reject ataupun terpakai. Jangan guna reject, guna sahaja terpakai, sudah cukup melengkapkan makna ayat tersebut. Seterusnya, baiklah, jadi seterusnya kita akan bergerak kepada slide yang seterusnya, iaitu kita tengok dekat sini. Kesalahan kerancuan bahasa yang seterusnya adalah daripada, kalau kita tengok dekat poster tepi tu, menjaga kebersihan tandas. Ada 6 langkah, betul? Jadi dekat langkah yang pertama tu, sentiasa mop lantai tandas supaya tiada cecair sabun. Mungkin kalau kita berinteraksi dengan orang, perkara ini tidak dilihat dengan jelas, tetapi bila berlaku dalam bentuk ayat, dalam bentuk poster, ianya akan nampak dengan lebih jelas. Iaitu apa? Kesilapan meletakkan huruf S dekat mops. Sedangkan dalam bahasa Melayu, kita tidak menjamakkan dengan meletakkan huruf S. Hanya berlaku dalam bahasa Inggeris saja. Jadi sentiasa mop lantai tandas supaya tiada cecair sabun adalah satu jenis kerancuan bahasa. Manakala ayat yang betul dia adalah sentiasa mop lantai tandas supaya tiada cecair sabun. Antara contoh lain kita boleh guna adalah tolong mop lantai selepas mandi, pekerja itu sedang mop lantai di ruang tamu. Maksudnya kita jangan meletakkan apa-apa, contohnya kalau kita nak katakan ianya adalah satu tindakan yang banyak ataupun perkara yang banyak, kita tak perlu meletakkan S. Sebaliknya kita ada banyak perkataan-perkataan yang boleh menunjukkan fungsi jamak itu, seperti perkataan banyak dan sebagainya. Jangan pakai S, itu adalah istilah dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, okey, jadi tadi kita dah habis bahagian kerancuan bahasa. Ada 3 kesilapan yang kita dah tengok tadi. Alia, awak nak beli tak makanan kat kafe? Saya nak beli tapi lambat sikit saya beli. Nanti jumpa dekat kafe ya. Kalau tak sempat jumpa tak apalah. Okey, baik. Okey, tadi tu kita dapat dengar sedikit perbualan yang kebiasaannya ada dalam sekeliling kita, terutamanya dalam aplikasi-aplikasi berbual seperti WhatsApp dan sebagainya. Okey, jadi berdasarkan ayat tadi, apa yang saya nak terangkan adalah mengenai bagaimana penggunaan huruf-huruf ataupun ejaan dan juga istilah yang digunakan sewaktu menggunakan aplikasi-aplikasi ini dalam perbualan harian. Yang pertama kita ada tangkapan skrin 1, iaitu ayat seperti Alia, awak nak beli makanan kat kafe. Dia menggunakan X sebagai ganti kepada perkataan tak, ataupun ini sebagai bahasa pasar orang panggil, iaitu kesalahan sintaksis dia pemendekan X untuk tak, penggunaan kat untuk di, dan susunan frasa nak beli tak makanan kat kafe. Tidak menyusun subjek, predikat, objek dengan jelas. Jadi analisis fungsi gramatis ayat ini, iaitu subjek sama dengan Alia, awak. Predikat dia nak beli, objek tak, makanan. Keterangan tempat kat kafe, tetapi penggunaan X dan kat mengganggu norma tata bahasa dan objek. X, makanan, memberi makna tidak tepat. Jadi nota untuk video ini adalah anda boleh tunjuk contoh ini dan kemudian beri pembetulan seperti Alia, awak nak beli makanan di kafe, sambil menerangkan fungsi predikat dan keterangan tempat. Jadi ayat yang betul dia seperti yang saya katakan tadi, Alia, awak nak beli makanan di kafe. Itu dia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kerancuan bahasa yang dapat dalam gambar yang ditunjukkan seperti mana di slide ini. Baiklah, petikan ayat daripada gambar tersebut ialah you semalam pergi mana? I waiting for you so long man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Baiklah, jenis kesalahan kesalahan yang pasti ialah bahasa rojak dan juga kesalahan sintaksis. Penutur mencampurkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam satu ayat yang mengganggu struktur tata bahasa dan juga fungsi gramatis bahasa Melayu. Baiklah. Unsur salah yang dapat kita pasti ialah you semalam pergi mana.
Kesalahan yang kena pasti ialah campuran kata ganti nama Inggeris dan juga bahasa Melayu, iaitu you. Kata ganti nama untuk kamu dalam bahasa Inggeris sepatutnya digantikan dengan awak, manakala struktur ayat yang betul ialah awak pergi ke mana semalam dan bukannya you. Okay, yang seterusnya, I waiting for you so long man. Okay, jadi kesalahan yang kena pasti ialah kesalahan struktur klausa. Struktur ini menggunakan bentuk progresif Inggeris, iaitu I'm waiting for you, tapi diterjemahkan separuh dalam bahasa Melayu. Jadi ayat yang betul ialah saya menunggu awak lama tadi. Okay. Yang ketiga ialah I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Baiklah, kesalahan yang kena pasti dalam ayat tunjukkan ialah campuran sistem bahasa dan juga partikel tidak gramatis. I think dan tak best bukan dalam bentuk yang baku, tetapi dan juga partikel lah yang digunakan pula menunjukkan secara tak formal. Jadi partikel lah ni tak sepatutnya digunakan dalam pertuturan kita sehari-harian untuk cakap dalam dengan orang luar maupun di dalam. Baiklah, ayat yang sepatutnya ialah saya rasa awak tidak seronok sebab tidak tunggu saya. Baiklah, yang kedua kita pergi kepada analisis fungsi gramatis. Baiklah, fungsi yang pertama ialah subjek. Dan ayat asal ialah I, you. Isu yang gramatis yang terdapat dalam gambar di atas ialah subjek ayat I dan you ni tidak sesuai dalam tutur bahasa Melayu, dan juga ia perlu diganti sebagai saya dan juga awak. Jadi kesalahan ini seringkali berlaku dalam diri kita dan juga pada masa kini. Jadi kita perlu ambil berat tentang penggunaan I dan juga you ni. Yang seterusnya ialah fungsi predikat. Waiting for you, think you tak best lah. Isu gramatis yang terdapat di gambar dalam ayat ini ialah tidak mengikuti pola kerja bahasa Melayu, iaitu kata kerja tidak berimbuhan. Best lah, waiting sepatutnya diganti dengan tunggu awak, dan sepatutnya kata kerja tidak boleh ada imbuhan. Dan yang ketiga ialah objek dan juga pelengkap. You tak best lah sebab tak tunggu aku. Hubungan antara subjek dan objek tidak selaras dalam sistem bahasa Melayu. Jadi pembutalan ayat ialah yang sepatutnya dalam individu tersebut cakap dengan ayat yang sepatutnya dituturkan oleh individu tersebut ialah awak pergi ke mana semalam. Saya menunggu awak lama tadi. Saya rasa awak tidak seronok sebab tidak tunggu saja. Baiklah, kesalahan dalam gambar ni menunjukkan kerancuan bahasa dengan penggunaan bahasa rojak, iaitu campuran bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Serta terdapat juga fungsi gramatis, iaitu unsur seperti subjek dan predikat yang tidak mengikut aturan bahasa Melayu. Oleh itu kita perlu beri lebih perhatian kepada penggunaan bahasa rojak dalam tuturan kita seharian. Okey, baiklah. Keracuan bahasa yang seterusnya ialah contoh kesalahan ayat ini ialah I tell you lah kalau you tu hantar assignment tu cepat, lecturer marah tau. Thank you ya, nanti saya jumpa you kat kafe. Jadi huraian untuk kesalahan ayat ini ialah ayat di atas menunjukkan dua jenis kesalahan, iaitu penggunaan bahasa rojak dan sikatan perkataan tidak baku. Bahasa rojak berlaku apabila terdapat pencampuran antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam satu ayat tersebut. Manakala sikatan seperti saya, SY yang merujuk kepada saya, SAYA, dan you, iaitu penggunaan bahasa Inggeris yang sebenarnya dalam bahasa Melayu ialah awak, dan kat, KT yang ini merujuk kepada perkataan dekat dalam bahasa Melayu, dan thank you yang sepatutnya dieja penuh, iaitu thank you ataupun terima kasih dalam bahasa Melayu, tetapi sikatan pada ayat ini hanya ditulis TQ. Jadi sikatan ini merupakan satu bentuk yang tidak formal dan tidak sesuai digunakan dalam konteks rasmi ataupun akademik. Jadi mari kita analisis kesalahan yang berlaku dalam ayat ini. Contoh, unsur yang pertama, I tell you lah, iaitu jenis kesalahan ialah bahasa rojak. Dan huraian bagi kesalahan ini ialah campuran bahasa Inggeris dan juga penggunaan partikel Melayu yang tidak tepat. Unsur yang lain pula ialah you tak hantar assignment tu cepat. Jenis kesalahan juga ialah bahasa rojak. Unsur you dan assignment bukan bentuk bahasa baku, bukan dalam bentuk bahasa baku Melayu. Unsur yang lain ialah lecturer marah tau.
Jenis kesalahan pun ialah bahasa rojak lecture seharusnya diganti dengan pensyarah kerana lecture ialah penggunaan bahasa Inggeris. Jadi singkatan perkataan seperti TQ, SY, yang U, KT ialah singkatan yang tidak tepat dan tidak betul dan tidak sesuai digunakan dalam komunikasi rasmi. Jadi pembetulan ayat bagi ayat ini ialah saya beritahu awak, kalau awak tidak menghantar tugasan itu dengan segera, pensyarah akan marah. Terima kasih, nanti jumpa awak di kafe. Jadi kesimpulannya ialah bahasa rojak dan singkatan yang semakin berleluasa dalam komunikasi harian, terutamanya di media sosial. Walaupun tujuan untuk pertuturan, amalan ini boleh menjejaskan keaslian dan ketepatan dalam bahasa Melayu. Kamu semua dah belajar kan tentang isu kesalahan sintaksis dan juga kerancuan bahasa. Kesalahan bahasa bukan sahaja salah tata bahasa, tapi juga menunjukkan cerminan tahap pemikiran kita. Kalau tata bahasa kita teruk, pandangan orang terhadap kita juga akan menurun. Betul tu Ami. Apabila kita memahami fungsi gramatis dengan betul dan tepat, kita akan belajar untuk berfikir secara logik dan tersusun. Jadi apabila kita bertutur atau kita menganalisis sesuatu kesalahan, kita akan mengaplikasikan penggunaan tata bahasa yang betul dan tepat. Macam mana pula Farhan? Ya, Syamimi. Jadi, cadangan kami tentang pengajaran tata bahasa, kita perlu lakukan dengan lebih fungsional, bukan teori semata-mata tetapi diaplikasikan ke dalam kehidupan sebenar. Kesimpulannya, isu kesalahan sintaksis dan kerancuan bahasa perlu ditangani dengan fungsi gramatis bahasa Melayu. Bahasa yang betul menunjukkan pemikiran yang betul. Mari kita terus pelihara keindahan bahasa Melayu. Terima kasih.